Assalamualaikum. Okay gang, saya jumpa lagi kat video aku kali ni. Aku nak review 25 anniversary untuk Fast and Furious graphic remake Hot Wheels 7 series. Yang ni dia graphic remake sebelah ni warna putih kan. Yang ni dia bertukar warna biru putih. Sebelah ni putih biru. So ni jadi dia. Okay, so yang ni Volkswagen Jetta Mark 3. Yang ni yang Brian punya, tak silap aku kan. Yang ni yang Brian punya. Okay, so yang ni silver series, detailing memang cakep lah, memang smart lawa. So macam biasa kita tengok dia punya cut dulu. Okay, cut lawa, soft corner tak ada, bawah atas tak ada. Okay, hook cantik. Seller ni bagus tau, aku beli dia punya packaging memang lawa lah. Sebab masa packaging tu dekat dia punya kotak tu dia letak plastik yang keras tau untuk setiap penjuru. So kalau ada hentakan apa semua, dia protect lah kita punya kad ni. Sebab tu aku punya kad yang sebelum ni tunjuk lawa dekat seller yang aku beli Sebab ada kes tau, ada dia beli, seller tu hantar sampai penyek dia punya kad ni sampai penyek. Tapi seller ni dia jaga betul. Okay, so untuk set ni dia ada 5 biji. Aku dah review sebenarnya yang Suzuki, lepas tu Evo 7 ataupun Evo 9 ataupun Evo 8, aku tak tahu yang ni. Sebab tak lawa dengan rambut tinggi tu. Lepas tu Volkswagen Jetta Mark 3, Mona Lisa dengan Integra. Okay, so 5 biji lah kat Cina. Lepas tu murah kot. Okay, so ni kata dia warna biru. Aku zoom sikit lah lawa. Macam ni aku minat, macam ni lawa. So dia punya decal dia macam tu, nampak ada orang terbang dengan roket. Ada Toyota tire, Sparko. Rim putih. Rim dia sama dengan rim Suzuki warna putih. Okay, so ada strut ball belakang, nampak ada detail lah strut ball. Interior dia warna putih, bapak smart. Okay, so depan detail lawa, ada lampu semua komplit, nombor plate dengan ada grill itu cooler warna putih. Smart ni. Bahagian atas dia, belakang dia spoiler, ada lampu brake, logo Volkswagen, ada tulisan Jetta, Toyota tire. Cuma tak ada ni nombor plate, tapi lampu belakang komplit lawa. Okay, dia tak ada side mirror macam ni. Okay, so siapa nak beli, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video, boleh dapat kat situ lah. Harga murah kat seller ni. Alright, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Untuk Acar ni aku bagi rating 9/10 sebab detailing dia memang lawa lah kan. Cuma tak ada side mirror, yang lain lawa. Okay, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana Acar pagi ni.